Hello guys, selamat pagi. Sekarang ada di apa ni? Di kaki bukit Jugra. Hari ini nak hiking, bukan hiking lah, nak panjat Bukit Jugra sampai ke puncak tu, ke rumah api tu. Nak spend masa hujung-hujung minggu ni. Ni dia punya landmark ni. So masa aku pergi ni bulan puasa. Bulan puasa tak ramai sangat orang, tapi ada jugalah orang pergi jogging. Sebab sini kawasan apa ni, mungkin Cina lah, Cina, India yang tak Muslim lah. Kan bulan puasa ni tak ramai yang pergi jogging kan. So jom kita bergerak ke atas. Kita akan panjat ikut jalan tu. Kita tak panjat ikut hutan kita naik ikut jalan je. Okey, ni dia jalan Bukit Jugra. Bukit Jugra paragliding. So jalan ni ke atas. Jom kita mendaki. Okey, sini kita dah hampir separuh perjalanan. Nak kata separuh perjalanan tak juga. Sesuai lah untuk para beginner yang tak nak lah stres sangat untuk panjat bukit kan. Bukit Jugra ni sesuai lah. So ikut jalan macam ni je. Depan tu sekejap lagi kita tengok ada kawasan jirat Cina kat depan tu. Okey, kita sampai ke kawasan jirat Cina. Jirat orang Cina, Permatang Pasir, Pulau Langat, Selangor. Di pertengahan jalan, di pertengahan perjalanan untuk menuju ke atas puncak Bukit Jugra sana, ada kawasan jirat Cina, kawasan perkuburan, tanah perkuburan Cina kat sini. Agak luas jugalah. Okey, ada satu tinggalan sejarah yang ada dekat sini. Kalau kita tengok, pejabat daerah lama Pulau Langat. Jirat Cina bersebelahan saja. Belakang ni merupakan pejabat daerah lama Pulau Langat. Dulu korang semua tahu kot kan, Pulau Langat ni kawasan pentadbiran negeri Selangor zaman sebelum Kelang dijadikan bandar diraja. Saya sekala mendaki ni agak terasa juga penat, tapi okey lah kalau bandingkan dengan dulu. Kalau korang tengok video-video saya yang lama dulu, badan saya tak macam ni. Badan saya besar, berat badan saya pun lebih hampir 100 kilo. Sekarang dah okey lah, boleh lah sikit-sikit, tak boleh nak paksa sangat juga. So kita dah nampak pemandangan, view juga daripada atas ni. Itu yang saya kata tadi, separuh perjalanan. So kita nampak view dah. Sayup-sayup je mata mandang di sana tu kawasan sekitar Bukit Jugra. Okay, kat sini pun korang boleh nampak dah. Tu sungai Langat bawah tu ya. Nanti korang tengok lah.
Kejap lagi kalau kita sampai ke puncak tu nanti kita akan tengok. Okey, kita teruskan perjalanan. Mendaki lagi. Kejap lagi kita akan sampai ke puncak. Puncak tu ada rumah api seperti yang saya kata tadi. Nanti nak cek lah berapa kilometer kita jalan ni. Depan. Okay. Okey, dari atas Bukit Jogra ni korang dah boleh nampak kawasan laut di belah sana tu. Kalau kita lihat ada kapal kargo kat situ. Belah sana tu pelabuhan Kelang rasanya lah. Sungai kat bawah ni adalah Sungai Langat Sungai Langat. Masih lagi di kawasan Jerat Cina juga, dekat tepi-tepi ni. Kita teruskan perjalanan lagi. Sedikit lagi rasanya dah nak sampai dah. Di depan tu je. Okay, saya semakin ke puncak, semakin berada di puncak. So agak ni sikit lah, agak mendaki sikit. Boleh tahan jugalah. So walaupun saya tak berlari pun, just mendaki je boleh tahan, dah keluh-keluh dah semua. Sesuai lah untuk para beginner ataupun pemula nak mendaki. Okay kawan-kawan, kita dah sampai dia ke puncak Bukit Jogra. So atas tu rumah api. Rumah api Bukit Jogra. Okey, di sini ada sedikit informasi berkenaan dengan daerah Kuala Langat dan tempat-tempat bersejarah menarik di Kuala Langat. So korang boleh baca lah. Korang boleh baca, ada banyak info kat sini. Apa saja tinggalan sejarah, Iko pelancongan dan sebagainya. Cerita pasal orang asli Mahmeri di Pulau Keri pun ada. Banyak lagi menarik. So korang boleh baca dulu sebelum korang naik ke atas. Atas nanti kita akan tengok view lah. Okey korang, zoom. Okey. Sorry tadi error. Shooting salah. Kita naik ke atas, kita mendaki ke kawasan Bukit Jogra. So sedikit jalan yang agak biasa sikit lah. Jalan-jalan yang agak bertanah. Kita naik ke atas. So depan tu ada rumah api. So kita mendaki.就可以坐那边啊。Ini